Vivo X300 Pro ni bukan sekadar kamera, ini flagship yang buat aku rasa setiap shot tu ada cerita dia sendiri. Jom aku share segalanya yang menarik tentang peranti ini. Let's go. Dimulakan dengan design. Clean, premium, memang ada aura yang mahal. Bodi nipis 7.99mm, flat display 6.78 inci, bezel symmetrical. Memang satisfying bila tengok depan-depan. Dan belakang dia, coral velvet glass unibody 3D. Warna dune brown ni memang lawa gila, bila pegang rasa premium. Dan now masuk ke part yang paling aku suka sekali, iaitu kamera dia. 200MP Zeiss APO telephoto, sensor HPB 1/1.4 inci, f2.67 certified Zeiss optik. Ambil shot bangunan tinggi, reflection kaca, semua garis nampak tajam, symmetrical, clean. Detail tingkap sampai bayang awan pun masih lagi nampak. Itu beza sensor besar dengan lensa Zeiss ni. Dan sebab dia ada SIPA 5.5 rated stabilization, zoom lebih 10 kali pun masih lagi steady. Tak perlu tripod, tak perlu AI yang gimmick. Main kamera pula guna Sony LYT828 f1.57 dengan gimbal grade OIS. So kalau korang tangkap strip masa low light, bayang dan juga highlight balance cantik. Tapi rahsia sebenar dia Pro Imaging Chip VS1 ni. Dia bukan apply filter tapi proses raw data terus daripada sensor tau. Setiap shot jadi clean, dynamic range luas, langit nampak hidup tapi detail tak hilang. Macam editing raw dekat dalam Lightroom tetapi in real time. Dan bagi yang suka rekod video, ini memang heaven gila. Dia boleh rakam 4K 60fps portrait video dan 4K 120fps Dolby Vision HDR dengan dual EIS. Kalau korang jalan-jalan sambil rakam pun masih lagi nampak smooth cinematic. Macam guna gimbal tapi sebenarnya handheld saja. Steady bosku. Dan yang paling aku suka, dia boleh rakam 10-bit log video. So basically dia guna workflow SS sama macam cinema camera. So bila masuk dekat dalam Premiere Pro, warna konsisten, tak payah nak pening-pening nak mesh footage. Dan segala power dia ni datang daripada MediaTek Dimensity 9500 dan juga VS1 chip. Dua chip integration yang laju tapi tak panas. Dan finally, global unit dah datang dengan Origin OS 6. Smoother, customizable dan juga terasa lebih matured. Kesimpulannya, Vivo X300 Pro ni bukan sekadar 200MP phone. Ini adalah sistem imaging yang dicipta untuk para content creator sekalian. So kalau korang minat street photography, architecture ataupun travel cinematic vibe, inilah phone yang akan buat korang nak keluar shoot setiap hari. So apa tunggu lagi? Stay tune untuk pelancaran dekat Malaysia kelak. Ciao!